Okey, bagus soalan ni. Nampak tak? Dia tanya ni baru boleh dapat ilmu. Ni satu soalan yang bagus. Tuan-tuan, dalam makanan saya sebut tadi semua garam tak ada. Saya tak sebut garam. Sebenarnya garam boleh letak, tapi letak setelah masak. Okey. Contohnya kita dah buat sup siap. Sup dah siap satu periuk. Sup tu bubuh dalam pinggan. Bila nak makan kan kita kena ubah kan. Takkan nak makan dalam periuk kan. Bubuh dalam pinggan. Masa dalam pinggan tu baru letak garam. Bukan dalam sup yang kita masak pinduk tu. Baik, kenapa? Garam ketika diletak masa masak. Biasanya orang letak garam ni ketika mendidih. Betul tak? Maka sifat garam akan bertukar menjadi penyakit. Asal garam adalah ubat. Dia mengalkalikan darah kita dan sebagainya. Garam ni dia banyak mineral, dia sangat baik. Kalau kita minum air kosong banyak, kena ada garam. Kalau kita minum air kosong banyak, tak ada garam, tak ada guna. Kena take garam sikit, minum air kosong banyak. Garam ni penting. Tapi bila di cara guna tu salah. Kita rebus dia, kita masak dia, garam tu akan jadi benih penyakit. Maka dengan itu sunnah Nabi, dia akan letak garam setelah masak. Asing. Dia masak-masak selesai, suhu dia turun sikit baru dia bubuh. Kalau kita makan dengan orang tua-tua dulu, orang ulama-ulama yang jaga makan ya. Saya biasa duduk dengan mereka makan tu kan, dia ada garam mangkuk asing. Garam tu mangkuk asing. Dia koyak roti, dia akan cicah kuah, dia guih roti dengan kuah tu, lepas tu dia tak garam sikit. Guih sekali, tu dia makan. Okey, nanti saya sebut nanti. Cantik, bagus. Jadi tu cara makan garam. Tuan-tuan tahu tak kalau tuan-tuan buat lagu ni? Paling lama 2 jam tuan-tuan akan berak. Lawah. Sistem penghadaman pencernaan ni jadi bagus. Kes yang tak jadi bagus ni, kes salah cara makan. Lepas tu buah makan. Lepas makan tu lagi satu semelit. Dia dah makan ya, baru dia makan pisang. Tak boleh. Sunnah Nabi, buah dulu. Pisang, tembikai makan, tunggu 7 minit. Baru makan. Yang tu lawah buah pisang. Kemudian garam buat macam saya sebut tadi garam. Yang tu lawah. Kalau garam bubuh dalam induk dia, semelit juga. Nampak simple, tapi kesan pada kita cukup besar. Kemudian adik kita tanya, garam biasa, bagus soalan tu. Nanti beli garam semua tak boleh pakai. Jangan marah, nampak duk tengok aku. Berapa ribu? 400. Semalam subuh 1,600. 400 pun banyak, takut. Jadi cari garam tanpa iodin. Tanpa. Semua yang ada dalam pasaran beriodin. Siapa jual barang tak bubuh iodin, dia boleh didakwa dalam mahkamah. Benda yang salah dijadikan undang-undang. Nampak? Jadi macam mana? Iodin tidak, mereka tak boleh jual. Kena saman. Jadi macam mana nak buat? Ni nak bagi formula ni, tengok betul-betul macam mana nak buat. Dia cari garam kasar. Garam bukit dalam pasaran kena masuk, tidak tak boleh jual. Jadi cari garam kasar. Garam kasar tak wajib iodin. Itu sebab undang-undang manusia ni lemah. Undang-undang manusia buat ni dia lemah. Dia ada lubang. Dia tak sama dengan undang-undang Allah. Jadi pergi cari garam kasar. Garam kasar yang mereka bagi makan lembu tu. Hamba kata apa ni hak lembu makan, nak bagi aku makan. Jangan kasar kotak sikit tu kan. Hak kotak-kotak sikit kan. Kalau kita buh dalam bekas pasu, orang dulu suka buh dalam pasu kecil, dia akan berayak. Bisa tengok tak garam buh dalam pasu dia berayak. Ya tu garam tu. Cuma kena ambil tumbuk bagi dia hancur sikit lah. Tapi garam tu yang saya cakap tu, kalau masak memang sedap. Memang sedap. Nak sedap lagi, kalau berjalan pergi petani di Thailand,
cari garam tani, dia masih manis sedap. Tu payah sikit. Dia ni kita kehidupan kita habis dah sebenarnya. Habis dah. Kita punya sistem ni menyebabkan kita punya makanan rosak. Dia rosak di asas garam.